Guys, Assalamualaikum. Okay, hari ni kita nak pergi airport. Okay. Kita tak travel. Guys. Kita tak travel. Kita just pergi airport untuk pick up gas. Okay, gas ayah. Dia someone from Japan and dia datang ke Malaysia untuk rasa suasana kampung. So, he choose our kampung. So, dia akan stay dekat rumah kita orang dalam 3 hari 2 malam macam tu. So, this is the second family. Tapi this time bukan family lah. The first time masa nak kecil ada this one family. Nanti nak share gambar. Itu gambar masa family, the first family from Japan yang datang ke Malaysia and dia datang kampung kita orang. So this one dia bukan family dah, dia solo je, solo traveller. So kita tengok apa jadi dengan video ni. Stay tuned. Jom. Dan kita dah siap. So jom kita gerak. This is my makeup bag. Saya bawa ni je, wallet semua dalam ni. Kita bawa extra bantal. So boleh buat peluk dalam kereta. Oh, I tak naik Izora. Kita naik Viva, naik Asia. Dan nak gerak. Panasnya. Orang ikut kiri ni dia nak masuk ni tak? Keluar je kat Jasin ni. Lepas tu masuk balik. Jalan-jalan guys. Itu je dia. Sampai. Ambil nombor tiang parking, nanti lupa. Sana. Ayo. Ayo. Hewan ambil gambar kat sini. Rindunya. Belum. Rindunya ke Zephyr. Yang lain dua especially. The smell, the vibe because macam Kansai Osaka D7 0533. On the way. Baru sampai kat Kuantan. Osaka to KLIA. Lagi 36 minit arrival. Waiting. Itu ayah kos apa? Ayah, nak pergi mana? Ayah? Jalan-jalan. Oh, silau lampu belakang. Ibu nak pergi tengok kapal terbang. Kita naik di paca jap. Rindunya GTR. Kita pergi tengok anjing tinjau. KLIA 2 ni anjing tinjau dia dekat luar. Kerana kita kena keluar. Hujan. Hujan. So kita cari pot lain untuk tengok.
Sana ada Delta, kita lalu sini. Tengah loading bag ke tu? So, macam mana boleh terbang? Apa buatnya? ஓ அது வேற கிளை ஒன்று அங்கேருந்து Kapal mendarat. From Malaysia Airlines. Tu Malaysia Airlines. Guys, kita dah sampai. Ya, dia dah mendarat 5 minit lepas. So, kita nak pergi turun balik dekat arrival. Rindu gila nak ke Jaipur. Jom kita turun dekat arrival. Sejuk. Banyak memori lah kat sini. One hour later. Tak keluar-keluar pula orangnya. Ke dah keluar tapi tak tahu guys mana orangnya. Takut dia dah keluar pergi tempat lain. Hopefully betul orangnya belum keluar sebab dia gate jauh dekat P and then dia punya baggage claim dia pun baru first bag yang keluar. Hopefully dia memang belum keluar lah. So ayah tengah tunggu lagi. 26 lebih dah. Masih menunggu. Dia mendarat pukul 5.20, 5.30 tadi. Lamanya. Mana? Ada ke? Dah ke? Belum? Bukan? Itu. Bukan? Bukan. Ada rambut. Orangnya botak. Oh, bisingnya bunyi dia. Much later. Dah sampai. Ya ke? Nah, dia WhatsApp ayah. Terbalik. Terbalik. Dah jumpa dah gasnya. Terbalik-balik. Oh, nak menempuh jam dekat highway lagi. Hopefully jalan tak jam. Kita pergi, plannya kita akan makan dekat highway. So sekarang pun dah
dah pukul 7, 6.45. So, ya. Kita akan berhenti dekat mana-mana R&R dan rest. So, bye airport for now. Kalau ada jodoh, ada rezeki back to airport, I will back to airport. Sabai no tonari wa take. Sabai no minami no tonari wa take. Sabai no kita no tonari wa take. もう福井県には何十年も来てないね。して Hi Horizon. Rindu. 楽しいよね。楽しいけど、まだ来 Bye. 年春からまた Yeah. Sudah sampai R&R Seremban. R&R Seremban, kita berhenti makan and solat dulu. Lepas kita sambung lagi jalan. Ayah pergi makan dengan dia dulu Kita ikut sini lah. Ha, ya ni surau. Surau. Aduh. A little longer than a few minutes later. Dan mencari kawan ayah. Dekat Western and Satay. Gerai Western and Satay. I not sure where. Right, kita cari je. Oh tu. Western and Satay. Dah nampak? Oh, Western and Satay. Ayah kat mana? Tu dia tengah makan ni. Western and Satay. Nak ada orang. Western and Satay. Sebelah sana kot. Ha tu? Dah jumpa. COVID の前、さっき言ってたそのラオス人の結婚式、それが2019年の1月。COVID の前、本当にこの Hi guys. Yes, nak tengah edit video ni and then this video tak ada outro guys. I'm so sorry. Jangan marah dulu, jangan marah. Nak akan story apa yang jadi sebenarnya. Okay, actually daripada dekat airport, my green light dah triggered dah. Sebab bunyi bising, cahaya lampu silau. And banyak-banyak benda lah yang triggered punya migraine. And then dekat R&R tu dia getting worse, and then after that dia getting worse and worse. Nak tak ada prepare ubat, tak ada buat ubat and everything. So nak tolak tepi semua handphone. Nak dah tak ada mood dah nak record ke apa. Memang kepala dah tak betul lah nak record ke apa. Kita orang sampai rumah dalam pukul 10 malam, dekat pukul 11 rasanya. And then kita nak terus cuci makeup, cuci muka and everything. Nak terus tidur je guys. Memang totally blackout, tak ada buat apa. Macam tu. So vlog ni sampai sini je. I hope you guys enjoy with this video. Thank you so much guys for watching. Jangan lupa like, comment, share and subscribe tau. And then take care of yourself. See you guys in my next video. Bye.